Yang Maklumat Perdana Menteri telah minta sedikit penjelasan daripada Menteri Kesihatan mengenai apa yang telah dimaklumkan dan dilaporkan dalam media semalam, iaitu doktor-doktor klinik swasta telah menghantar memorandum kepada Jabatan Perdana Menteri mengenai isu pemaparan ubat, harga ubat di klinik-klinik swasta, hospital swasta dan farmasi. Dan Perdana Menteri telah minta supaya Yang Berhormat Menteri Kesihatan segera meneliti isu ini, antara lain apa yang dibangkitkan melibatkan penggunaan Akta 723, iaitu Akta Anti Pencatutan. Itu di bawah KPDN. Jadi ada di kalangan doktor dan juga MMA yang bertanya kenapa akta tersebut digunakan dan bukan Akta 586. Jadi Perdana Menteri telah minta supaya perkara ini segera dijelaskan, dan masa yang sama jadual ketujuh dalam Akta 586 yang mengawal harga konsultasi lawatan ke klinik-klinik swasta ini akan dikaji, dan Yang Berhormat Menteri Kesihatan telah memaklumkan bahawa persiapan kertas jemaah menteri telah dibuat dan dalam edaran. Jadi kita jangka dalam tempoh 1 ataupun 2 minggu hal ini akan dibawa semula ke jemaah menteri untuk diputuskan. Jadi perkara yang telah dibangkitkan oleh para doktor melalui MMA telah diambil tahu oleh jemaah menteri pada hari ini, dan beberapa langkah segera telah dibuat oleh pihak KKM untuk memastikan pelaksanaan dasar pemaparan harga ubat ini dapat dilaksanakan dengan jayanya.